Untuk tahun ni sehingga bulan November kita ada 100,355 kes tindakan kes dengan rapasan sebanyak 4.6 juta. Okey, 220 tangkapan yang telah buat. Okey, dengan jumlah denda yang telah selesai ke mahkamah adalah 800,000. Okey, dan kompaun sebanyak 216,000. Kita kawal harga untuk 9 barangan selama 5 hari. Okay, barangan-barangnya ni ada 9 barangan keseluruhannya. Antaranya kita boleh sebut sini kubis bulat, lobak merah, tomato, lada bangla, cili merah, termasuk barang-barang lain lah, ubi ketang semua. Masa yang sama juga bermula daripada 18 hari bulan baru ni sehinggalah 10 Januari kita juga melaksanakan program Rahmah Back to School ataupun kembali ke sekolah. Okey, dia akan bermula pada 18 hari bulan Disember hinggalah 10 Januari. Ini akan melibatkan 43 pasar raya dan juga kedai-kedai yang menjual barangan-barangan persekolahan. Okey, ini pun sama, kerajaan bagi 30% sehingga 30% subsidi.